Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Syekh Abdullah bin Said Taufiq Jamalul Lail akan membacakan biografi ringkas tentang salah seorang tokoh ulama terkemuka di masanya, iaitu Al-Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid darain, amin. Silsilah nasabnya yang mulia. Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dan ibunya Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahirannya, beliau dilahirkan di kota Tarim Al-Ghanna, Al-Hadramaut, selatan Yaman. Kota Tarim adalah kota terpencil dan ia di antara kota bersejarah di Yaman. Kembali sejarah kegemilangan kota ini melalui dua kejadian besar, iaitu pada zaman khalifah pertama Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketika tibanya para Ahlul Bait radhiyallahu anhum di sekitar Yaman setelah merentasi ribuan batu berhijrah dari negara Iraq. Kota Tarim adalah antara yang penting bagi para sahabat radhiyallahu anhum dan para pejuang berpusat bagi menghadapi fitnah murtad besar-besaran di zaman itu, sehingga sebilangan besar para sahabat ada yang disemadikan di perkuburan Sambal Tarim. Jasa besar penduduk Tarim dan keteguhan mereka di atas agama telah menarik perhatian Khalifah As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar telah mendoakan kota Tarim agar sentiasa makmur dan menjadi pusat berkumpulnya para ulama dan para arif hingga ke hari kiamat. Barangkali berkat doa tersebut antara sebab berlabuhnya ramai di kalangan Ahlul Bait ke Hadramaut dan kemudian bertapak di kota Tarim sekitar abad ke-5 Hijrah. Jasa mereka yang besar dari segi menyebarkan ilmu serta penyerapan tarbiyah telah menyelamatkan masyarakat Hadramaut dari fahaman dan pegangan yang sesat lagi menyimpang, lalu memperkenalkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berasaskan pandangan Syairah bermazhab Imam Syafi'i di dalam beribadah. Pada suasana itu lahirlah Al-Faqih Al-Muqaddam, iaitu pada tahun 574 Hijrah, dari keluarga yang soleh dan solehah. Ibunya berasal daripada keluarga Bakhutfan. Beliau bertumbuh besar di kota Tarim yang dikelilingi dengan suasana iman dan taqwa serta berdampingan dengan para pemuka dari kalangan ulama dan orang soleh. Keilmuan dan amalan beliau, suasana kota Tarim yang subur dengan ilmu itu menjadikan salah satu kota yang mekar dengan ilmu. Terdapat banyak majlis-majlis dan kelas ilmu dalam seharian yang dipimpin oleh alim ulama yang menguasai ilmu-ilmu secara tahqiq, secara khususnya ilmu hadis dan ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu yang berkaitan menjadi tumpuan utama perbahasan mereka. Imam Faqih Al-Muqaddam adalah di antara penuntut kepada kelas-kelas dan majlis ini. Beliaulah pelajar kepada guru-guru yang hebat ini. Tiada majlis dan kelibat guru melainkan di situlah beradanya sosok Al-Faqih Al-Muqaddam hingga beliau menjadi rujukan kepada rakan-rakan seperguruan dan yang terkedepan pada segala bidang.